Pakai balik kasut running lama, tiba-tiba kasut running tu keras. Ada yang siap jemur tengah panas lagi. Ada juga yang rendam dengan air panas. Betul ke cara tu? Jom saya kongsikan. Tapi sebelum tu, korang follow dulu akaun SMT Sport. Satu hari, satu ilmu bersama SMT Sport. Yang pertama, penyebab kenapa mixo tu jadi keras. Mixo foam ni, bila lama tak guna, dia akan mati sebab tak ada tekanan dan bukannya sebab kering. Jadi, mixo korang ni jadi keras sebab tak aktif. Kejap. Kalau korang nak beli kasut futsal, kasut bola dan kasut running, boleh datang ke SMT Sport Kuala Terengganu atau beli di TikTok Shop kami. Dapat free shipping dan ada voucher. Yang kedua, jemur tengah panas ataupun rendam dengan air panas. Benda ni efektif ke? Sebenarnya, benda ni adalah mitos sahaja. Panas yang berlebihan boleh rosakkan struktur foam kasut larian. Foam tu boleh jadi lembut sekejap, tapi ia akan cepat reput dan mudah retak untuk jangka masa yang pendek. Air panas pula, dia boleh rosakkan gam kasut. Boleh jadi risiko kasut terkopak. Yang ketiga, cara yang sebenar untuk lembutkan balik kasut kita. Pakai kasut tu, jalan laju dalam 10 hingga 15 minit. Lepas tu, buat easy run 2 hingga 5 km. Tekanan yang berperingkat ni akan hidupkan balik foam mixo kita. Bukannya dengan haba. Kalau dah buat semua benda tu, tapi still lagi keras, itu tandanya mixo korang dah capai jangka hayat. Kasut bukan rosak, tapi dia dah bersara. Kalau korang suka dengan video ni, korang boleh like, komen dan share kepada rakan-rakan korang.